Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Bab yang ke-12 daripada kitab Muqaddimah. Babun fi zikril khawarij. Bab berhubung dengan khawarij. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakr Ibn Abi Shaybah qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abidah an Ali bin Abi Talib qala wa dzakara al-khawarij faqala fihim rajulun mukhdajul yad aw maudinul yad aw masdunul yad walaula an tabtaru lahaddathtukum bima wa'ada Allahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qultu anta sami'tahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala wa rabbil ka'bah thalatha marrat. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abdullah ibn Amir ibn Zurarah qala haddatsana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Zir an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlab yaquluna min khairi qawlin nas yaqra'una al-Qur'an la yujawiru taraqiyahum yamrukuna min al-islam kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah faman laqiyahum falyaqtulhum fa inna qatlahum ajrun 'indallahi liman qatalahum. Dua hadis ini bab berhubung dengan khawarij. Khawarij ni jamak daripada kharijah yang keluar. Mereka adalah satu golongan ahli bid'ah. Jadi di peringkat awal ni dia ada 4 ahli bid'ah utama. Yang pertama khawarij, kemudian mu'tazilah, kemudian murji'ah, kemudian rafidah, syiah rafidah. 4 utama ni, ibu. Daripada hak ni lah dia akan pecah-pecah gi. Ataupun kalau nak tambah satu lagi, qadariyah. Golongan qadariyah. Ataupun qadariyah tu menggantikan mu'tazilah. Sebab sebahagian daripada pegangan mu'tazilah itu juga adalah pegangan qadariyah. Maknanya ada 4 ataupun 5 ahli bid'ah yang besar dan khawarij ini adalah salah satu. Dinamakan demikian kerana keluar dari agama. Syarah kitab Muwatta' Tirmizi. Beliau berkata khawarij terbahagi kepada 2 jenis. Salah satunya mendakwa bahawa Uthman, Ali dan para sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal dan Siffin, setiap orang yang bersetuju dengan peristiwa tahkim adalah kafir. Peristiwa tahkim ni hak runding yang dibuat antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Yang mana wakil masing-masing itu ada Amr bin Al-As dan siapa dia lagi ni? Abu Musa al-Asy'ari. Jenis yang lain pula, satu lagi ni, mendakwa bahawa setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Khawarij yang kedua ni, dia kata orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Maknanya mereka ni mengeluarkan orang beriman daripada Islam. Dan mereka kata akan kekal dalam api neraka selamanya. Jadi, fahamnya golongan khawarij ni, siapa-siapa yang buat dosa besar, terkeluar dari Islam. Dia pergi dengan hadis secara zahir lah. La yazni hina yazni wa huwa zanin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa sarik. Wa huwa mu'min. Tidak berzina, seorang yang berzina, pada waktu dia berzina tu dia mukmin. Tidak mencuri. Orang yang mencuri, pada waktu dia mencuri itu dalam keadaan dia mukmin. Maknanya bagi mereka, bila Nabi telah menafikan iman daripada penzina, Nabi menafikan iman daripada pencuri, maka tidak Islam lah.
Jadi kalau tidak iman, kafir lalu kata mereka. Sedangkan orang yang mencuri ni, dia tetap beriman kepada Allah SWT, dan mereka ni dipanggil sebagai mukmin fasik, mukmin yang derhaka. Tidak mukmin kafir, tidak orang kafir, tetapi dikira sebagai mukmin yang derhaka. Sebab apa? Sebab dalam ayat menyebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dalam surah Al-Imran tu. Dan orang-orang, maknanya di antara orang-orang beriman bertakwa ni, itu bila mana mereka melakukan kekejian, melakukan dosa besar, dia ingat kepada Allah SWT, lalu dia minta ampun daripada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan, dan tidak ada siapa pun yang dapat mengampunkan mereka, melainkan Allah. Maknanya bila Allah SWT mengampunkan orang beriman yang melakukan dosa besar ni, maka mereka tetap dikira sebagai beriman kepada Allah SWT. Jadi orang tu kalau dia telah syirik, barulah Allah Ta'ala tidak mengampunkan dia. Jadi mukmin yang fasik ni tetap sebagai mukmin. Dia tidak kafir. Tapi golongan Khawarij ni telah mengkafirkan dengan mengatakan kekal neraka. Bagi mereka kekal dalam neraka. Mereka mengkafirkan sesiapa sahaja dia melakukan dosa besar. Maka mengikut kaedah mereka ni, maka dengan sebab itulah Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu memerangi mereka, memerangi golongan Khawarij. Seperti dalam hadis yang kita akan baca, yang kita telah baca tadi, Sayyidina Ali ni yang memerangi. Pada waktu Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, dialah yang memerangi golongan Khawarij ini. Sebab pada waktu tu dia ada kuasa. Dia ada kuasa untuk melancarkan jihad. Jadi memerangi mereka ni, memerangi golongan Khawarij ni, dikira seperti jihad. Dan orang yang ada kuasa saja boleh memerangi oleh Khawarij. Maknanya kalau ada hadis yang memerintahkan supaya dibunuh golongan Khawarij ni, mana arah itu ditujukan kepada khalifah, kepada pemerintah yang ada kuasa. Jadi pada waktu itu Sayyidina Ali telah dibai'ah, dia dulu ada kuasa berbanding dengan Muawiyah, maka dialah yang memerangi golongan Khawarij. Kerana tidak berhak untuk memerangi, tidak berhak untuk melaksanakan jihad melainkan imam yang telah dibai'ah. Jadi pada waktu itu Muawiyah tidak dibai'ah lagi. Yang dibai'ah itu Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali lah yang pertama memerangi kelompok Khawarij. Ibnu Umar menilai mereka sebagai seburuk-buruk makhluk Allah kerana mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan tentang orang kafir lalu mengaplikasikannya ke atas orang-orang mukmin. Dia letak ayat-ayat orang kafir itu, dia letak pada orang mukmin. Itu yang jadi masalahnya. Antara pegangan mereka ialah mengkafirkan pelaku dosa besar. Disebabkan meletakkan dalil bukan pada tempatnya, pada mereka salah guna dalil ni, maka mereka menghalalkan darah orang-orang Islam yang melakukan dosa besar kerana mereka telah jatuh kafir. Maknanya pada etikad orang Khawarij ni, bila seseorang itu buat dosa besar, jadi kafir. Dan orang kafir ni boleh diperangi, halal darah. Maka dengan sebab itulah mereka membunuh. Mereka demo ni lah sebenarnya yang telah membunuh Sayyidina Ali, yang telah meracuni Sayyidina Hasan. Di antara pegangan mereka juga ialah wajib. Mereka kata wajib memerangi pemerintah kerana kezaliman dan kefasikan yang dilakukan oleh mereka. Sedangkan perintah Nabi SAW ni tetap dengar patuh terhadap pemerintah. Walaupun pemerintah tu menzalimi kamu, melainkan nyata pada pemerintah tadi kufur yang nyata. Barulah boleh nak jatuhkan dia. Maksudnya selama mana pemerintah tu tidak menyatakan kufur dia dengan terang-terang, maka kita tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap mereka. Al-Bursani berkata, sesiapa yang keluar menentang imam yang hak, maka dia adalah Khawariji, dia adalah Khawarij. Para fuqaha berkata, mereka berbeza daripada golongan Bariyah pemberontak. Mana ada juga golongan yang pemberontak ni tapi dia bukan Khawarij. Kerana Khawarij adalah mereka yang menyalahi imam dengan dakwaan batil, sama ada dengan sangkaan yang salah atau dengan takwilan batil secara pasti. Jadi mereka berpegang dengan takwilan mereka, seolah takwilan mereka itu menjadi pegangan yang tidak boleh dibantah. Jadi dengan sebab itulah mereka memerangi Sayyidina Ali, berperang dengan Sayyidina Ali.
Tapi kalau golongan ni, golongan memberontak, contohnya, dia nak kuasa. Dia nak kuasa, jadi dia guling kerajaan. Dari segi perbuatan, memang perbuatan khawarij. Tetapi dari segi kefahaman, akidah pegangnya tidak khawarij. Sebab golongan khawarij ni adalah golongan yang mengatakan orang Islam ni kafir, maka wajib diperangi. Pemerintah yang zalim, dia jadi kafir, maka wajib dijatuhkan. Tapi kalau orang yang memberontak dan dia bunuh pemerintah tadi, dia guling pemerintah tadi, kerana dia nak kuasa, bukan kerana benda lain, dia tidak khawarij, tetapi dia pemberontak semata-mata. Jadi, ada khawarij yang memberontak, ada khawarij yang tidak keluar memberontak. Tapi hak keluar memberontak tu tidak semestinya khawarij. Macam Mahdi Ibn Tumak tu. Hak guling kerajaan Maghribi tu. Dia Asyairah. Dia pergi guling kerajaan di Maghribi pada waktu tu. Jadi dia tidak dari segi agak pegangan dia tidak Maturidi, dia tidak khawarij, tetapi perbuatan dia itu perbuatan memberontak, perbuatan khawarij. Hafiz Ibn Hajar telah panjang lebar membicarakan tentang akidah dan keadaan mereka dalam kitab di Fathul Bari pada bab memerangi khawarij dan golongan mulhidin. Maknanya Imam Bukhari dia ada satu bab khusus tentang golongan khawarij ni, dan Hafiz Ibn Hajar bila dia bahas tentang ni panjang lah. Jadi ada bab khusus tentang khawarij ni dalam kitab-kitab hadis. Umpamanya dalam kitab Ibnu Majah ni sini lah. Imam Abu Daud ada juga dalam bab, silapnya dalam kitab Malahim, Fitnah Akhir Zaman. Adapun Imam Muslim, bab tentang khawarij ni dia letak dalam bab zakat. Dalam bab zakat. Itu kerana ada seorang Badui pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW ini, yang bernama Zulkhuwaisirah At-Tamimi, yang mengatakan Nabi ini tidak adil dalam membahagikan zakat dan juga dalam membahagikan penimah. Jadi dia pertikar. Jadi maka dengan sebab itulah Imam Muslim dia letak bab berkenaan dengan khawarij ni dalam kitab zakat. Sebab mereka ni menentang, menuduh bahawa Nabi tidak adil dalam pembahagian zakat. Mereka juga digelar sebagai qurra, ahli Al-Quran. Qurra, qori-qori, kuat baca Quran ini kerana kesukahan mereka dalam membaca Al-Quran dan beribadah. Namun mereka menafsirkan Al-Quran bukan dengan makna yang dimaksudkan. Berpegang hanya pada pandangan sendiri serta bersikap melampau dalam kezuhudan, khusyuk dan perkara-perkara lain. Jadi dalam bab ibadat ni memang tak lawan Pak Khawarij ni. Dan mereka ni dapat dikenali, antara ciri mereka ni berpakaian hitam dan kepala botok. Sebab bagi mereka ni, kalau ada rambut, kena sisir, kena jaga. Dah. Jadi habis masa tak sempat nak beribadat. Jadi mereka buang rambut, botok. Supaya mudah mereka ni nak beribadat, tak perlu nak elak-elak rambut ni. Sejarah kemunculan Khawarij, para sejarawan dan ulama bidang firak serta akidah berbeza pendapat dalam menentukan permulaan kemunculan firqah Khawarij. Adakah ia berlaku pada zaman Rasulullah SAW, zaman Uthman, zaman Khulafa' Ali radhiyallahu anhu, ataupun kemunculan mereka hanya bermula dengan munculnya Nafi' bin Al-Azraq dan pemberontakannya pada tahun 64 Hijrah. Jadi majoriti ulama menyatakan bahawa kemunculan Khawarij ini bermula dengan pemisahan mereka daripada tentera Ali radhiyallahu anhu dan pemberontakan terhadapnya. Mana mereka ni pada asalnya ada duduk belakang Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali ni. Tapi mereka keluar, tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Peristiwa pertama, benih sikap suka memberontak, yakni naz'atul khuruj. Mana kecenderungan nak memberontak, nak keluar, nak berpecah belah ni wujud sejak zaman Nabi lagi, kelompok Khawarij. Peristiwa pertama dalam sejarah yang menunjukkan kecenderungan memberontak ialah Zulkhuwaisirah At-Tamimi yang membantah pembahagian Rasulullah SAW, pembahagian harta rampasan, dan menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Sebab dia mari ni kata, adil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Maka Nabi pun kata, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Jadi dia tuduh Nabi tidak adil. Walaupun ini adalah tindakan individu, ia dianggap sebagai bibit awal pemikiran Khawarij. Mula-mula gunilah. Sebab itulah setengah ulama kata bahaya juga.
demonstrasi ni. Sebab dia akan pergi kepada pemberontakan juga. Sebab kita tengok di Indonesia lah, mula-mula demonstrasi. Tapi dia mari serai polis. Dia ada alat-alat yang boleh jadikan senjata. Kadang-kadang, bukan payah pun, air mineral ya. Katak kepala polis ke, pekung ke apa semua. Dah. Dia boleh guna. Kadang-kadang keganasan ni, bukan dia pergi bunuh polis ke tidak. Kadang-kadang dia pergi pecah cermin kedai-kedai. Jauh belakang tu. Perbuatan keganasan. Jadi, hak peringkat mula-mula hak ada zaman Nabi ni, itu bibit-bibit pemikiran dia. Sebab itulah Nabi kata akan keluar daripada anak cucu orang ini, golongan yang memberontak. Namun, ia bukanlah kemunculan sebuah organisasi yang terancang. Maknanya, zaman Nabi ni, mereka tak rancang lagi. Ada sebagai akidah, sebagai kumpulan ni, lepas daripada zaman Nabi. Tapi Nabi SAW telah meramalkan golongan ini muncul. Kemunculan Khawarij sebagai sebuah firqah dengan ciri-ciri akidah, pemikiran dan sistem yang khusus yang memberi kesan besar dalam sejarah pemerintahan Islam selama berabad-abad hanya benar-benar berlaku dengan pemberontakan kelompok tertentu terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib. Itu dari segi ada akidah dia. Maknanya mereka menjatuhkan hukuman kufur kepada Sayyidina Ali. Jadi perberontakan ni, walaupun ada mereka lakukan zaman Sayyidina Uthman, tetapi latar belakang pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman itu pokok Sabaiyah. Pokok Abdullah bin Sabah, pokok Syiah. Apa ni? Yang mana mereka ni asal Yahudi Yaman, dia dengki kepada Nabi, kepada Islam. Jadi dia keluar memberontak untuk guling Sayyidina Uthman. Tapi pemikiran mereka bukan pemikiran Khawarij mengkafirkan orang Islam, tetapi pemikiran mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali itu yang semestinya jadi khalifah. Abu Bakar Umar telah rampas jawatan daripada Sayyidina Ali. Itu pemikiran mereka. Tapi golongan Khawarij ni pemikiran mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Ini berlaku secara rasmi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib selepas peperangan Siffin. Maknanya mereka ni mengatakan yang terlibat dalam peperangan Siffin, baik pihak Sayyidina Ali, baik pihak Muawiyah, semua kafir. Mereka adalah kumpulan yang pada awalnya bersama Ali, kemudian keluar dari pasukannya kerana tidak bersetuju dengan keputusan tahkim. Dia ada peristiwa tahkim ni, perundingan antara pihak Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Mereka menetapkan doktrin mereka sendiri yang paling menonjol ialah slogan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa lillah. Jadi walaupun benda ni betul, dia ambil daripada Al-Quran tetapi mereka salah guna. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, bila orang Khawarij menyatakan slogan mereka ni, la hukma illa lillah, Sayyidina Ali kata, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-kata betul tetapi digunakan sebagai maksud yang salah. Sebab dululah guna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Guna ayat tu untuk mengkafirkan kerajaan KJBN pada waktu tu. Jadi tu salah guna konteks lah. Salah guna konteks. Ini adalah pandangan paling dominan di kalangan sejarawan dan ulama. Maknanya Khawarij itu mula-mula zaman Nabi dia dalam bentuk kecenderungan. Ada bibit-bibit, benih-benih pemberontakan. Kemudian baru muncul dengan doktrin mengkafirkan orang Islam ni, itu pada zaman Sayyidina Ali, bila mana mereka mula mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah yang terlibat dalam peperangan Siffin. Hadis yang pertama ni, perawi dia ni, sini kita baru jumpa, iaitu Abidah bin Amar As-Salmani Al-Muradi Al-Kufi. Ibnu Ma'in berkata beliau seorang yang thiqah. Tidak ditanya orang sepertinya. Maknanya tak payah tanya orang seperti dia ni. Semua maklum sebagai orang yang thiqah. Ibnu Hajar mengatakan beliau tabi'in besar. Mukhadram. Mukhadram ni dia sepak zaman jahiliyah, zaman Islam. Cuma dia tabi'in. Tidak sepak bertemu dengan Nabi. Thiqah lagi teguh. Syuraih. Mana Qadi Syuraih sering merujuk kepadanya apabila menghadapi kemuskilan. Daripada Ali bin Abi Talib katanya ni, dia menyebut tentang Khawarij. Mana dia ni Sayyidina Ali. Menyebut satu hari tentang kaum Khawarij. Lalu beliau berkata,
Sayyidina Ali berkata. Jadi hadis ni hadis panjang. Maksud dia di sini, dia menyebut tentang kaum Khawarij. Wa zakara al-Khawarij. Maknanya panjang ni. Dia punya hadis ni. Cuma disebutkan di sini ringkas. Hak panjang ni kita tak buh sini. Hak panjang tu dalam riwayat Muslim. Cuma tidak daripada riwayat daripada Abidah ni. Tapi daripada orang lain. Jadi Sayyidina Ali berkata di antara mereka ni, sebelum ni, kita kena faham bahawa ini kata-kata Sayyidina Ali, waktu ni dia tidak menyandarkan lagi kepada Nabi. Dia tidak menyandarkan lagi kepada Nabi. Mana mula-mula ni nampak mauquf sebagai kata-kata Sayyidina Ali, tetapi hujung hadis ni sebenarnya ini adalah hadis Nabi SAW, yang Nabi memberitahu kepada Sayyidina Ali. Mana seolah-olah di sini Sayyidina Ali sebagai perawi hadis ni, dia sebut dulu matan, ujung tu baru dia kata ni daripada Nabi. Ada juga cara lagu tu. Di antara mereka ada orang lelaki yang tangannya cacat, atau tangannya kecil, atau tangan yang pendek kecil. Tak sempurna kejadian lah. Aluh gitu. Dan jika bukan kerana aku bimbang kamu akan menyombongkan diri, sungguh aku akan menceritakan kepada kamu, pasti aku akan cerita kepada kamu apa yang telah Allah janjikan bagi mereka, yakni pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang membunuh kaum Khawarij tersebut melalui lisan Muhammad SAW. Maknanya pahala yang besar ni kerana membunuh orang Khawarij. Maka Nabi kata tangan dia tu kecil orang dia ni. Aku berkata, mana kata Abidah. Aku ni, mana Abidah berkata, apakah engkau mendengarnya daripada Muhammad SAW? Beliau yang Sayyidina Ali menjawab, ya, demi Tuhan Kaabah. Sebanyak 3 kali. Ya, demi Tuhan Kaabah. Sayyidina Ali ulang 3 kali. Jadi, Sayyidina Ali kata di sini, aku takut kamu jadi agah, jadi sombong. Maknanya, aku bimbang kalau aku cerita kelebihan yang besar. Kalau kamu dapat membunuh golongan Khawarij ni, kamu rasa kamu hebat, kamu paling banyak memberi jasa dalam Islam, tentu aku akan ceritakan kepada kamu. Jadi 839. Maksudnya kalau bukan kerana bimbang, kamu akan gembira dengan ganjaran, dan paling banyak kegembiraan itu akan menyebabkan kamu meninggalkan amal soleh dan menjadi lebih angkuh. Mana pada ni je. Ataupun aku bimbang kamu, aku kata kamilah golongan yang pertama memerangi golongan Khawarij. Jadi mari rasa hebat. Jadi aku bimbang perasaan itu mari menyerang diri kamu. Aku tak cerita kelebihan itu. Dalam riwayat Muslim disebutkan la takalu anil amal. La takalu anil amal. Pasti kamu akan berhenti daripada beramal dan melakukan perbuatan baik kerana hanya bergantung kepada khabar gembira yang begitu besar telah diberikan, seolah-olah perbuatan itu sudah cukup. Maknanya besar ni pahala memerangi golongan Khawarij. Aku bimbang kalau aku cerita pada kamu, kamu tak buat amal lain dah. Ataupun kamu jadi bangga, sombong kerana kamu yang pertama memerangi golongan Khawarij. Pedoman hadis. Rasulullah SAW telah menyebut tentang Khawarij dengan terperinci. Dan peristiwa-peristiwa itu berlaku tepat seperti yang baginda gambarkan, ialah bukti kenabian baginda. Jadi ini dipanggil a'lamun nubuwah. Tanda kenabian. Jadi Nabi telah meramalkan, Nabi telah memberitahu apa yang akan terjadi selepas daripada baginda, dan benda itu betul-betul terjadi. Hadis ini menetapkan keutamaan Sayyidina Ali dan para pengikutnya yang memerangi Khawarij. Kelebihan yang besar. Maknanya Sayyidina Ali itu dia melaksanakan perintah Nabi supaya memerangi golongan Khawarij. Jadi sebab itulah dikira ini kelebihan Sayyidina Ali. Yang ketiga, diharuskan bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan penekanan dalam percakapan. Mana tak apa. Jadi sumpah lagu ini sebagai sumpah penegasan. Bukan sumpah di mahkamah untuk membela diri. Mana untuk memberitahu, untuk meyakinkan orang. Yang ketiga, yang keempat, seorang ulama tidak seharusnya menyebut keutamaan sesuatu amalan jika dia bimbang sebahagian orang akan merasa angkuh dan meninggalkan amalan lain kerana terlalu bergantung kepadanya. Mana Sayyidina Ali ni, dia tak cerita sebab dia bimbang pengikut dia ni ada tak faham. Jadi berbangga pula kerana dapat buat amal yang besar ni dan tak buat benda lain. Maknanya
menjadi tuntutan hikmah juga sesuatu amal, sesuatu ilmu tu disampaikan oleh seorang alim berdasarkan kepada kefahaman ataupun keadaan pendengar dia, audien dia. Kena mengambil kira juga. Yang kelima, gesaan memerangi Khawarij. Ini kerana golongan Khawarij telah menghukum kafir sesiapa yang tidak sependapat dengan mereka, menghalalkan darah mereka dan membiarkan dengan tidak mengganggu ahli zimmah. Maknanya mereka ni, senjata tu mereka hala kepada orang beriman dan mereka membiarkan, mana mereka tidak kacau orang-orang ahli zimmah. Mana orang kafir, dia layan dengan molek. Kerana mereka berkata, Khawarij berkata kepada golongan ahli zimmah ni, bahawa mereka akan menunaikan janji perlindungan untuk mereka. Maknanya senjata sekarang ni, golongan Khawarij telah halakan kepada orang Islam. Adapun golongan ahli zimmah ni, dia jaga molek. Itu konsep. Yalah, ahli zimmah ni walaupun dia kafir, kita sebagai kerajaan tak boleh ganggu dia, tak boleh bunuh. Maknanya di sini, mereka ni buat baik dengan golongan ahli zimmah, tetapi membunuh orang beriman. Jadi tak patutlah. Sedangkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam tu bersaudara. Mereka juga meninggalkan pertempuran dengan orang musyrik. Maknanya mereka tidak melancarkan jihad. Mana tak terlibat. Sebab itulah zaman Sayyidina Ali ni boleh dikatakan jihad terhenti. Tak berlaku pembukaan negara-negara kafir. Tidak serancak. Tidak seperti di zaman Umar, zaman Uthman. Maknanya tak ada ni. Sebab pergolakan dalamnya. Khawarij lah punca dia. Jadi Sayyidina Ali sibuk perang lawan Khawarij. Orang ahli zimmah ni perang khalifah, perang Sayyidina Ali. Maka dengan sebab itulah bila Sayyidina Muawiyah pergi kuasa ni, barulah berlaku peperangan membuka negeri-negeri orang kafir. Jadi pokok Khawarij ini sebaliknya sibuk memerangi umat Islam. Ini semua adalah kesan daripada ibadat orang-orang yang jahil, yang hatinya tidak terbuka, tidak disinari dengan cahaya ilmu, tidak berpegang pada tali ilmu yang kukuh. Cukuplah bukti bahawa pemimpin mereka sendiri pernah membantah perintah Rasulullah SAW dan menuduhnya berlaku tidak adil. Kita mohon keselamatan daripada Allah, daripada sifat lagu ni. Maknanya golongan Khawarij ni, dia tak kenal musuh, tak kenal saudara sendiri. Kemudian Abidah ni dia tanya, apakah kamu mendengarnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 3 kali ni. Dalam Sahih Muslim, melalui riwayat Zaid bin Wahab, dalam kisah pembunuhan kaum Khawarij disebutkan bahawa ketika Ali radhiyallahu anhu telah memerangi mereka, beliau berkata, Allah benar dalam firman-Nya. Mana Sayyidina Ali kata sadaqallah wa ballagha rasuluh, dan rasulnya telah menyampaikannya. Kemudian Abidah, bukan Ubaidah tu. Abidah bangun dan bertanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, adakah engkau mendengar sendiri ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali menjawab, ya, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Sehingga Abidah menyuruhnya bersumpah sebanyak 3 kali. Betul ke tidak ni? Imam Nawawi mengulas dengan mengatakan bahawa dia, yakni Abidah, memintanya bersumpah hanyalah untuk menegaskan perkara itu kepada para pendengar. Jadi bukan dia tidak percaya kepada Sayyidina Ali. Dan untuk menzahirkan mukjizat Rasulullah. Maknanya Nabi telah meramalkan benda yang akan terjadi dan benda itu betul-betul terjadi. Jadi dia tanya 2-3 kali ni untuk menzahirkan betul kata-kata Nabi itu. Serta untuk menunjukkan bahawa Ali dan para pengikutnya berada di pihak yang benar, yakni dalam memerangi golongan Khawarij. Maknanya tindakan Sayyidina Ali memerangi golongan Khawarij itu betul. Walaupun Khawarij ni ahli ibadat, kuat baca Quran, kuat semaya tahajud. Tindakan Sayyidina Ali walaupun orang-orang boleh pertikai dengan mengatakan bahawa bapa nak bunuh, bapa nak perangi ahli ibadat. Betul sebenarnya kerana mereka tu menuduh orang kafir, memberontak dan sebagainya. Jadi betul Sayyidina Ali dalam bertindak memerangi golongan Khawarij. Kemudian hadis satu lagi ni dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar pada akhir zaman satu kaum yang masih muda, mana mentah, tidak berpengalaman dan tidak matang berfikir. Umur setahun jagung.
yang berakal bodoh. Sufahaul ahlam, ada diterjemuh dengan maksud banyak bermimpi, banyak angin-angin. Mana tidak mempunyai idea yang bernas. Yang ni orang-orang yang lemah akalnya, kurang pemahamannya, tidak mampu memahami permasalahan secara mendalam dari segala sudutnya, sehingga mereka salah dalam menilai sesuatu permasalahan dan orang yang terlibat di dalamnya tanpa mereka sedari. Maknanya, kalau mereka itu mengkafirkan Sayyidina Ali sebab mereka tak faham. Mengapa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah? Mengapa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah? Mereka tak tahu cerita sebenar. Jadi mereka kira sebagai zahir. Kemudian Nabi menyebut lagi, mereka akan berkata sebahagian daripada kata-kata terbaik manusia. 844. Seperti perkataan Khawarij, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Kalau kita baca tadi. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu yang berhak buat keputusan hanyalah milik Allah. Jadi hak mana-mana tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, jadi kafir kata mereka. Tanpa mereka memahami maksud sebenarnya daripada perkataan ini. Jadi mereka ni faham hak, mereka maksudnya mereka menunggal. Mereka menyalahgunakan perkataan ini untuk menentang khalifah. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkong mereka. Tidak melepasi kerongkong mereka, yakni tidak menjadi amalan dan tidak berkesan pada hati. Maknanya hak mereka baca ni tidak lepas kerongkong. Tidak lepas kerongkong ni, mana tidak dapat diamalkan. Baca saja. Soalnya baca nak dapat pahala saja, tak masuk dalam hati. Tak masuk dalam hati. Hak ni sebenarnya kita buh dalam faedah keberapa ni. Tak apalah kita baca pas ni. Mana tak lepas daripada halkum ni, tak masuk dalam hati, tidak menerbitkan amal. Atau satu kita melepasi halkum ni, baca setakat tekuk mereka je. Tak naik ke langit, diterima, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang bertemu dengan mereka, hendaklah dia membunuh mereka. Ni pun kena faham molek juga ni, tak boleh faham dengan Zahir. 847. Maksudnya kerajaan hendaklah memerangi mereka dengan mengerahkan tentera. Kerana mereka merupakan ancaman yang besar kepada negara Islam. Maknanya kalau seorang individu ahli sunnah parak jumpa dengan Khawarij, dia nak bunuh? Tidak. Mana hak bunuh tu? Mana kerajaan melancarkan serangan kepada mereka terlebih dahulu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah pahala di sisi Allah. Pahala di sisi Allah Ta'ala, yakni pahala yang besar. Sebab ni nakirah. Nakirah li ta'zim. Bagi orang yang membunuh mereka. Jadi beberapa pedoman daripada hadis ni. Yang pertama, penambahan dalam agama, yang bid'ah sama ada dalam kepercayaan atau perbuatan, adalah tanda kurang kefahaman dan kedakalan. Maknanya bid'ah Pak Khawarij ni, mereka mengkafirkan ahli kiblat, ahli orang Islam. Ataupun bid'ah mereka ni, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Sedangkan itu tidak. Ataupun bid'ah mereka ni berlebih-lebihan dalam ibadat. Nanti kita akan jumpa pokok golongan Haruriyah. Pokok Haruriyah ni, dia buat satu bid'ah, iaitu mewajibkan kepada wanita haid ni qada semaya. Jadi itu bid'ah dalam agama. Jadi orang yang buat bid'ah dalam agama ni, tanda dia ni kurang faham, dangkal akal. Dengan kata lain, hanya orang yang tidak memahami agama atau menganggap agama tidak sempurna dan tidak lengkap akan melakukan perbuatan bid'ah. Jadi mereka ni banyak sangat beribadat. Yang kedua, Al-Quran tidak melepasi tengkorak mereka, boleh bermaksud sama ada mereka hanya mengulangi Al-Quran dengan lidah. Tetapi ia tidak memberi sebarang kesan pada hati. Maksudnya sepatutnya ayat-ayat yang dibaca tadi dapat mendidik jiwa. Dan perbuatan mereka, atau mereka dihalang daripada memahami makna dan pengajaran sebenar Al-Quran. Atau bacaan mereka tidak naik ke langit dan diterima oleh Allah Ta'ala, dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana tiada keikhlasan. Mana lebih kepada menunjuk-nunjuk. Seorang pembuat bid'ah menganggap kata-kata dan perbuatan rekaannya sendiri sebagai Islam yang sebenar. Itulah sebabnya dia dihalang daripada melihat wajah Islam yang sebenarnya, sehingga dia tertutup dari kebenaran. Mana slogan dia tu kata hanya Allah boleh buat keputusan. Jadi bahaya juga. Kenapa? Kerana ada hukum-hukum yang dirumuskan oleh Nabi daripada Al-Quran. Walaupun Quran tidak sebut dengan nyata.
Tapi Nabi menyebut hukum berdasarkan kepada Al-Quran. Begitu juga ada hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Quran, tidak terdapat dalam hadis, tetapi ulama dia ijtihad mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Itu dikira sebagai ijtihad. Itu tidak boleh kita anggap orang itu telah menyalahi hukum Allah, hukum Al-Quran. Jadi seolah-olah Khawarij ni bila mana mereka menetapkan hukum itu hanya Allah, mana Nabi tak boleh buat hukum, Khalifah tak boleh buat hukum, ahli mujtahid tak boleh buat hukum. Mereka faham dengan cara yang salah. Sedangkan inil hukmu illa lillah ni, tidak ada hukum, tidak ada yang berhak buat hukum ni, maknanya hukum hak asalnya hanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila hukum itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala buat hukum secara mutlak, maka tak ada siapa pun boleh membantah, merungkaikan hukum Allah Ta'ala tadi. Dan tidak akan ada hukum Nabi menyalahi hukum Quran. Begitu juga disyaratkan kepada hakim, kepada mustahid ini, bila mana mereka nak menetapkan hukum, mereka tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab tidak semua perkara ada hukumnya itu dalam Quran, dalam hadis. Maka perlu kepada ulama untuk berijtihad. Jadi bila ulama itu berijtihad, maka ijtihad dia tu tidak boleh menyalahi nas, tidak boleh menyalahi Al-Quran, tidak boleh menyalahi As-Sunnah. Jadi mereka telah buat bid'ah dengan mengatakan bahawa hanya Al-Quran sahaja sebagai sumber hukum. Yang keempat, kita mesti terlebih dahulu berusaha mengajar mereka tentang Islam yang sebenar dan menjelaskan kesilapan mereka. Adanya golongan ada bibit-bibit seperti ini, hendaklah didakwah, diberi nasihat. Kalau mereka enggan menerima nasihat dan menjadi sumber kesesatan untuk orang lain, punca fitnah, pemerintah Islam hendaklah memperlakukan mereka sebagai pendahaka dan menghalau kekacauan mereka dengan kekuatan mengikut prosedur undang-undang syariah yang telah ditetapkan. Mana ada istitabah, minta mereka bertaubat, kaunseling, perdebatan dan sebagainya. Menurut Ibnu Hubairah rahimahullah, dalam hadis ini memerangi Khawarij lebih utama daripada memerangi golongan musyrikin. Sebab Nabi kata pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Hikmahnya kerana memerangi mereka adalah menjaga pokok modal Islam. Kita nak jaga Islam itu sendiri daripada dipandang dengan buruk. Manakala memerangi orang-orang musyrik ini adalah mencari keuntungan dan menjaga modal itu lebih utama lagi. Maknanya ada golongan Khawarij ni dalam Islam, orang kafir tak akan terima Islam. Orang Islam akan mati. Orang Islam akan berpecah belah. Jadi kena sesar, catah buah hak ni dulu, barulah kita boleh nak mendakwahkan orang kafir, orang musyrik. Dalam hadis ini terdapat larangan daripada berpegang dengan zahir semua ayat-ayat Al-Quran yang boleh ditakwil, yang mempunyai makna tersirat. Maknanya ayat-ayat Al-Quran ni ada yang makna qat'i tak boleh nak takwil, dan ada yang boleh ditakwil. Jadi hak mana boleh ditakwil, kita tak boleh pegang dengan zahir dia. Umpamanya apa? Umpama inilah ayat tentang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan. Ayat ni ada ya. Yang pertama, curi tu curi lagu mana? Tak boleh curi tu. Yang dicuri, cara mencuri, siapa mencuri, keadaan pencuri kena jelas. Tak boleh orang tu curi tekak tangan lalu. Kemudian tangan hak dipotong tu tangan mana? Sebab tangan ni daripada sini ke sini pun tangan, daripada hujung jari ke pergelangan tangan juga. Daripada hujung jari sampai ke siku, tangan juga. Daripada hujung jari sampai ke ketiak ni, tangan juga. Apa makna so? Jadi itu perlu kepada penjelasan. Jadi kalau ayat itu dia panggil ayat mujmal, ayat yang ringkas, maka perlu kepada bayan, perlu kepada keterangan. Jadi Nabi yang memberi keterangan. Jadi kita tidak boleh berpegang dengan zahir mana-mana ayat yang ada takwilan. Maknanya ayat-ayat yang mujmal. Jadi perlu lihat kepada bayan Nabi dan kita tidak boleh pegang dengan zahir sehingga bercanggah dengan ijma' ulama' salaf. Yang ketujuh, dalam hadis ini terdapat amaran terhadap sikap melampau wulu dalam beragama, dalam beribadat. Yang dipanggil sebagai at-ta'annut. Dengan membebankan diri melakukan amalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maknanya pokok Khawarij ni, mata mereka tu cekung. Hitam mata mereka tu. Kuat berjaga malam. Dan mereka menganggap
botak tu sebagai ibadat, sebagai syiar mereka. Mereka memusuhi rambut. Sedangkan botak ni sebenarnya hanya dilakukan bila seorang itu tahallul daripada ihram dia. Selain daripada tu, waktu biasa tak boleh nak botak sebab dikira sebagai muslah, menghodohkan wajah botak ni. Jadi dia kena ada rambut atas kepala. Melainkan ketika tahallul dari ihram itu sahaja waktu dia. Tapi orang kita ni macam-macam. Dia kata budak ni, kita kena botak dia setiap hari Rabu 7 kali. Cerdik dia. Tu tak betul tu. Tak betul. Tak ada hadis. Sesungguhnya Nabi SAW telah mensifatkan syariat ini sebagai mudah dan fleksibel. Sahlah samhah. Mana sesuai, boleh diamalkan oleh semua orang dengan sederhana. Yang ke-8, sesungguhnya Rasulullah SAW hanya menggalakkan sikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Mana kita orang beriman ni dianjurkan oleh Nabi supaya tegas. Jangan tunduk kepada kehendak orang kafir dan hendaklah lembut terhadap orang-orang Islam, orang mukmin. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat terakhir surah Fatah. Nabi SAW dan para sahabat itu, mereka tegas tak ada orang kafir tetapi berlemah lembut dengan orang beriman. Golongan Khawarij ni pula melakukan sebaliknya, iaitu mereka bersikap keras terhadap orang mukmin dan lembut terhadap orang kafir. Tadilah. Golongan musyrikin mereka tidak pergi berjihad. Golongan ahli zimmah mereka pelihara hak-hak mereka, tetapi mereka mudah membunuh pemimpin orang Islam. Yang ke-9, hadis ini menunjukkan keharusan memerangi. Yang pertama, sesiapa yang memberontak keluar dari ketaatan terhadap imam pemerintah yang adil. Yang kedua, sesiapa yang menyatakan perang menentang pemerintah dan peperang berdasarkan kepada akidah yang rosak. Kerajaan ni boleh membunuh, memerangi golongan pemberontak. Kerajaan juga boleh memerangi orang yang isytihar perang terhadap pemerintah. Kerana mereka ni nak mempertahankan akidah yang rosak. Yang ketiga, kerajaan ni boleh memerangi sesiapa yang memberontak untuk merampok. Melakukan orang melalui jalanan. Menyambunglah. Berusaha melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maknanya, kerajaan boleh memerangi golongan perampok. Orang panggil hirabah. Ini hirabah. Adapun sesiapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang zalim. Mana kalau seorang rakyat ni, dia tak taat daripada pemerintah yang zalim. Yang ingin merampaskan harta dia. Atau menceroboh hak dirinya dan keluarganya, maka dia dimaafkan atau diberi kelonggaran. Mana dia nak keluar untuk, inilah, akad spanduk ke apa semua ni. Tu tak apa, dia keluar. Tetapi tidak halal untuk memeranginya. Mana tidak halal dengan senjata. Dia keluar dengan berdiri dengan bom. Macam kerajaan nak rapah. Nak rapah tanah dia. Nak buat jalan ke. Nak buat istana dia ke. Dia tak boleh nak guna senjata. Nak memerangi pemerintah yang zalim terhadap dia. Dia kena sabarlah. Kalau dibenarkan kepada dia, keluar bersuara demonstrasi. Tunjuk perasaan. Maka dia dimaafkan. Dia dibenarkan mempertahankan dirinya, hartanya dan keluarganya menurut kemampuannya. Hak mana dibenarkan sajalah. Orang panggil dalam kaedah daf'us sa'il. Mempertahankan diri terhadap serangan orang. Jadi dia tidak boleh guna senjata. Kemudian hadis berikut insya-Allah pada akan datang. Wallahu a'lam.